Microdermabrasion. Bila dengar bunyinya, scary sekali. Tapi sebenarnya simple. Ini apa dia boleh buat. Tujuan microdermabrasion adalah control exfoliation. Ia buang lapisan atas yang tak diperlukan. Apa yang anda akan dapat bila buat microdermabrasion? Control exfoliation. Ia menggunakan alat khusus iaitu diamond tip untuk buang sel-sel mati di permukaan kulit secara sekata tanpa rasa sakit atau side effect. Improve texture kulit. Kulit anda akan lebih halus dan sekata. Jadi ia tak nampak bertumpuk atau kusam. Kulit anda akan lebih licin. Bila pakai skincare, ia menyerap cepat dan bila pakai makeup, ia akan kekal lebih baik. Microdermabrasion boleh bantu untuk kulit kusam, tekstur tak rata, pori-pori yang besar, pigmentasi ringan, parut jerawat ringan. Bila buat sekali, anda akan nampak perbezaannya terus. Tapi kalau nak kesan kekal lama, elok buat sekali sebulan. Bila dah 3 hingga 5 sesi, kesan akan lebih permanent. Kalau nak kekal cantik dan glowing, anda tak perlu ubah wajah, tapi reset permukaan kulit. Komen kulit. Saya DM checklist untuk tahu kalau dermabrasion sesuai. Konsultasi percuma, boleh diatur.